Okey, sekarang kita ada vektor. Setengah pelajar, dia tak tahu macam mana nak tulis vektor. Dia tak tahu nak ke P ke Q, Q ke R ke apa semua tu. So, dia tak tahu. Jadi, saya buat dua ni. Satu cara, dua cara ni. Dua langkah ni. Untuk cara senang nak cari vektor. So, kita try dulu ni. Contoh saya sediakan ada 3. Nanti saya akan buat lagi contoh-contoh yang lain. Tapi untuk sementara waktu saya buat 3. 3 saja contoh tak cukup. Tapi saya akan test dulu dua langkah ni. Pertama langkah ni, pastikan pusingan lengkap. Pastikan pusingan dia lengkap. Macam mana pastikan pusingan lengkap? Katakan pusingan ni P, Q, R, P. Dia pusing balik. Dia pusing balik, itu kita kira lengkap. Kalau katakan pusingan dia terbuka, P, Q, R, S, terbuka dekat sini, ini pusingan dia tidak lengkap. Tidak lengkap. So, kita akan try dulu. So, langkah pertama, pastikan pusingan lengkap. Macam dalam contoh ni, kita ada P, Q dengan R ni, pusingan dia lengkap. Kemudian, kita boleh cari arah lawan jam. Sebelum tu, kita tengok dulu P ke Q. Untuk yang ni, sekiranya P dan Q, kita buat arah dia P ke Q. Okey. Kemudian, ini ada satu vektor R ke Q. Kita tulis R ke Q. Lagi satu vektor kita ada kat sini. Ni daripada R. Ni R sini ke P. So, kita tulis R, P. So, kita ada 3 vektor. 3 vektor dengan ni satu arah. Ni pun satu arah. Ni pun satu arah. Biasanya, benda ni senang je. Awak selalu buat. Awak dah boleh dapat sekejap je. Tapi kita akan guna cara ni. Kemudian, kita tengok arah lawan jam. Arah jam sama dengan arah lawan jam. So, apa kita buat? Kita buat sama dengan dekat tengah. So, mana satu arah jam? Kita buat pusingan ni. Ni pusingan arah jam. PQ adalah arah jam. So, kita letak PQ, arah jam. Lepas tu, kita pusing dekat sini RQ. Adakah RQ ni lawan jam ke? Ataupun arah jam? Ni adalah lawan jam. So, kita letak RQ sebelah sana. Okey. So, kita pusing lagi, kita pergi RP. RP ni, kita tengok daripada arah dia ni, ini adalah arah jam. So, kita buat tambah dekat sini. Okey. So, awak dah ada ni, awak dah ada ni, awak dah ada ni. So, vektor ni, gambar ajar ni, diwakili oleh ini. Ini adalah penambahan vektor awak. PQ, PQ, tambah dengan RP, sama dengan RQ. Sama dengan RQ. Okey, kita tengok dengan contoh lain pula. Okey, untuk contoh kedua, pertama sekali, langkah yang sama, pastikan pusingan dia lengkap. So, adakah pusingan dia lengkap? Ada P, ada Q, ada R, ada S. Pusingan dia lengkap. Kalau pusingan tak lengkap, ini pusingan tak lengkap. Pusingan dia tak lengkap. Okey, kemudian, so check untuk langkah pertama. Langkah kedua, arah jam, arah lawan jam. So, kita buat arah jam, arah lawan jam. Buat sama dengan dekat tengah. Ini adalah arah jam. So, kita tengok mana yang arah jam. Ini P dengan Q. Kita tulis P ke Q. Kemudian ada Q ke R. Awak tulis Q dulu, baru awak tulis R. Macam ni R, macam ni S ke R. So, kita tulis S dulu, baru kita tulis R. Yang ni kita S pergi ke P. Bukan P pergi ke S. So, kalau S pergi ke P, kita tulis S dulu, baru kita tulis P. Lepas tu, bila kita dah tulis semua vektor ni, baru kita tengok arah dia. SP, arah dia, arah jam. Arah jam, kita tulis SP dekat sini. Kita letak SP dekat situ dulu. Kemudian, kita tengok PQ. PQ ni arah jam ke lawan jam? Ini adalah arah jam. PQ kat situ. PQ. Jangan lupa tambah. Kemudian, kita ada QR. QR ni arah jam ke lawan jam? Ini arah jam. Tik dulu. Ini adalah arah jam. Last sekali ada SR. SR ni, kalau kita pusing macam ni, dia arah jam ke lawan jam?
Ini adalah lawan jam. Dia lawan ke sebelah sini. So, dia kena kita letak sebelah sini. Bila kita dah ada kesemua ni, yang ni dengan yang ni semua, kita susun. SP tambahkan dengan PQ tambah dengan QR sama dengan SR. Ini adalah awak punya vektor untuk gambar rajah ni, PQRS. Ini dia. SP tambah dengan PQ tambah dengan QR sama dengan SR. Okey, contoh seterusnya. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya ada MNOPQ. So, kita tengok dulu mana dia vektor-vektor, individu vektor-vektor ni. M ke N, ni M, ni N. Ni N ke O, N ke O. Pastikan arah dia dekat mana. O ke P. Kalau O ke P, tulis O dulu, baru tulis P. Ni P ke Q, bukan P ke Q. Ni Q ke P. So, tulis Q dulu, baru tulis P. Kemudian ada Q, arah dia pergi ke M. So, tulis Q dulu, baru pergi ke M. Dah tulis ni, kita buat satu pusingan jam. Ini adalah arah jam. Ini adalah arah jam. M dengan N arah jam ke tak? Arah jam ke? M ke N arah jam. M, N. Dah. Sama dengan dekat situ. M, N. Dah. N ke O arah jam ke tak? Arah jam ke tak? Arah jam. Tambah dengan N ke O. OP ni arah jam ke tak? Ni pusing ke sini, ni pusing. Arah dia sama, ni sama, ni sama, ni sama. Ni pun O ke P, arah sama. Dah. Sekarang ada P ke Q. Bukan P ke Q ni. Ni P, Q ke P. Arah lawan jam ke sini. QP ke sana. Artinya QP ni arah lawan jam. Q ke P. Last sekali. Q ke M. Q ke M ke sana. Arah jam sana. So, QM ni arah jam. QM. Tulis balik, awak akan dapat M, N tambahkan dengan N, O tambahkan dengan O, P tambah dengan Q, M sama dengan Q, P. Ini adalah salah satu cara awak nak tulis vektor. Pertama, pastikan pusingan tu lengkap. Kemudian, cari yang mana yang arah jam, samakan dengan arah lawan jam.